Bismillahirrahmanirrahim. Berita terkini JKR hari ini, hari Isnin 24 November 2025 bersamaan dengan hari ini 3 Jamadil Akhir 1447 Hijriah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada 47 mata memandang. Okey, saya bacakan berita daripada hari Jumaat, Sabtu dan Ahad, dan pada hari Jumaat tanggal 21 November 2025 bersamaan dengan 30 Jamadil Awal 1447 Hijriah. Ada info agihan infak beras JKR yang mana 1 ton beras lagi diagihkan di Sulawesi Selatan Indonesia dan menjadikan jumlah agihan terkini sebanyak 111 ton beras telah diagihkan oleh JKR International. Alhamdulillah. Dan berita pada hari Sabtu 22 November 2025 bersamaan dengan 1 Jamadil Akhir 1447 Hijriah. Hari Sabtu adalah hari olahraga JKR yang mana yang hadir yang ingin naik ke kotak untuk bersenam dengan menggunakan hashtag senam komen hashtag senam. Dan pada hari Sabtu lepas, Alhamdulillah, coach kita adalah Menteri Kesihatan kita iaitu Abang Ayi, dan 2 tim telah naik ke kotak untuk bersenam bersama-sama dengan berbagai jenis pergerakan senaman dan workout kecergasan, dan semua anggota tubuh badan agar sihat dan bertenaga. Alhamdulillah, Presiden JKR kita telah mengagihkan duit untuk beras kepada ahli-ahli kita. Ada tim putih, tim hijau dan tim merah. Alhamdulillah. Dan diberikan info pada hari Sabtu tersebut pada Tuan Dafi kita, iaitu pada hari Ahad program memasak telah pun berakhir. Memasak dan share resepi di atas kotak berakhir, dan kita akan gantikan dengan program yang terbaru pada hari Ahad iaitu Hari Family Day JKR, iaitu program pertandingan karaoke dengan hashtagnya ikut nyanyi, terbuka kepada semua, dan tema lagunya adalah bebas pilihan sendiri. Saya bacakan berita untuk hari Ahad 23 November 2025 bersamaan dengan 2 Jamadil Akhir 1447 Hijriah, iaitu Hari Keluarga JKR, Family Day JKR pada hari Ahad. Dan kita teruskan dengan program karaoke santai dengan lagu-lagu pilihan sendiri ataupun tema bebas, dan ganjaran hadiahnya ialah isian semula ataupun refill gas memasak secara percuma, disponsorkan oleh Presiden JKR kita. Alhamdulillah. Dan pada hari Ahad lepas 12 orang 12 orang peserta telah mengambil bahagian. Tim pertama kita ada Kak Ayang Masuri kita, Abang Ai, Ari daripada Indonesia, Mariam Indonesia, Nurhayati Indonesia, Ati daripada Malaysia. Dan Alhamdulillah untuk tim pertama pemenangnya adalah daripada Indonesia, Mariam. Tahniah. Dan tim kedua kita ada Ainon daripada Indonesia, Zulfah daripada Indonesia, Walis Dusun dari Indonesia, Leni, Nini NS dan juga Mama kesemuanya daripada Indonesia. Dan Alhamdulillah pemenangnya untuk tim kedua itu adalah Ainon. Tahniah kita ucapkan kepada semua pemenang-pemenang. Yang mana yang belum memenangi lagi boleh cuba pada minggu hadapan. Setiap hari Ahad akan dilakukan program ini, insyaAllah. Selagi berlangsung boleh hadir beramai-ramai seawal jam 8 pagi. Alhamdulillah. Dan saya teruskan baca bacakan berita untuk hari ini. Hari Isnin tanggal 24 November 2025 bersamaan dengan 3 Jamadil Akhir 1447 Hijriah, iaitu hari ini seperti biasa live kita bersiaran langsung di live Presiden JKR Abah Ji, yang mana dilaksanakan oleh Director JKR International iaitu Tuan Dafi kita. Dan hari ini, hari Isnin, kita dengan pengajian Al-Quran. Dan masih lagi dengan surah Al-A'raf ayat hari ini dibacakan ayat 33 hinggalah 39 beserta bacaan terjemahannya, yang mana dipantau dan dibetulkan oleh Ustaz Mosh Maulana. Dan pada hari ini bacaannya dibacakan oleh Fira Zafira ayat 33, Uni Dini ayat 34, Ati ayat 35, Lia ayat 36, Has ayat 37, Mama Jun ayat 38 dan Abang Ai ayat 39. Alhamdulillah. Dan ulasan daripada Ustaz Mosh Maulana, jikalau kita sering membaca dan mempelajari cara-cara bacaan dengan sempurna, ia akan menyerap segala isi kandungan makna ayat-ayat Al-Quran dan cara bacaan mengikut kefahaman memahami maksud ayat, nada, irama sedih, kecuali pada ayat An-Nar ataupun neraka, siksa balasan azab neraka iaitu ayat ketegasan. Teori dan praktik kan makraj pada huruf-huruf ta, sin, shin, sod, qaf, ro tebal dan ro nipis. Jangan ada persamaan bunyi dalam makraj huruf.
Wakaf huruf qalqalah, huruf qaf ada pantulan bunyi huruf di hujung ayat. Matlin bermaksud lembut. Huruf-huruf waw dan ya didahului fathah dibaca lembut dengan kadar 2 harakat apabila huruf yang dimatikan kerana wakaf melebihi 2 harakat. Untuk huruf dot hanya Rasulullah SAW yang menyebut dengan tepat. Dan surah Al-A'raf ayat 34. Bagi tiap-tiap umat ada ajal yang telah ditetapkan, maka apabila telah sampai masanya, mereka tidak dapat menangguhkan waktu sesaat dan tidak dapat pula mereka mempercepatkannya. Ini kita punya ulasan daripada kita punya ustaz pada pagi tadi tentang surah Al-A'raf ayat 34. Berbuat dosa kepada Allah, beristighfar, bertaubat, tidak melakukannya lagi, maka Allah mengampunkan dosanya. Dosa dengan manusia yang paling susah jika ada kesilapan. Mohonlah kemaafan dan keampunan. Selesaikanlah di dunia jika tidak akan tertangguh hinggalah ke hari akhirat ataupun hari kiamat. Itu daripada pesanan daripada ustaz kita ataupun tazkirah. Istiqomahlah dalam segala kebaikan yang dilakukan dan amalan yang dilakukan dalam husnul khotimah. Amin amin rabbal alamin. Alhamdulillah. Dan pada pagi ini live kita ditutup oleh bacaan doa oleh Ustaz Mosh Maulana. Saya teruskan dengan bacaan senarai nama infak umrah dan beras JKR pada hari ini, Isnin 24 November 2025. Untuk tim hijau ataupun tim Malaysia, kita ada Nur Azian, Kak Mariam, Kak Ayam Masuri, Kak Hayati Ninja, Fira, Kak Nani, Kak Jamaliah, Kak Halijah, Kak Cida Omel, Rosma, Mizi, Nurul Alif, CPJ, Ati, Bunda Aida, Idu Sabahan, Ibu Arsyah, Kak Ani Management. Kita ada Mama Su, Jun, Mustafa, Bronesh, Abang Ayi, Cik Bunga, Kak Nah, Jun Australia, Firdaus Fi, Umi Kalsum, Fas, Saidina, Aisyah, Bonda Kama, Kak Fazilah, Kak Farida Aziz, Hamizah dan juga Abang Rusdi. Total infak untuk tim Malaysia ataupun tim hijau sebanyak RM79 dan top infaknya adalah Kak Ani Management RM30. Alhamdulillah. Nama-nama untuk tim merah ataupun tim Indonesia, kita ada Nur Hayati, Muslihuddin, Dia, Maya, Siti Aminah, Siti Sharifah, Alma, Ustaz Mosh Maulana, Zulfah, Kentim Paul, Mariam, Rahmalia, Siti Dia, Unidini, Ustaz Ajid, Ustaz MYU, Kang Abdul, Ainun, Eti Herawati, Sabri dan juga Bang Ha. Total infak untuk tim Indonesia ataupun tim merah sebanyak RM77,000. Tok infaknya adalah Ustaz MYU sebanyak RM10,000. Alhamdulillah. Dan saya bacakan kiraan infak setiap hari infak umrah dan beras JKR iaitu untuk hari yang terkini semalam Ahad 23 November 2025. Total infak untuk tim hijau ataupun tim Malaysia sebanyak RM77, tim merah ataupun tim Indonesia sebanyak RM30.88 menjadikan jumlah pada hari Ahad sebanyak RM107.88 dan menjadikan jumlah terkini yang terkumpul sehinggalah hari Ahad sebanyak RM14,833.89. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan pada semua yang berinfak dan kita doakan semoga semuanya istiqomah dalam melakukan infak sedekah. Semoga ianya menjadikan amal kebaikan yang bakal kita bawa ke akhirat nanti, insyaAllah. Amin. Dan semoga dilimpahi rezeki yang luas buat kita semua. Amin amin rabbal alamin. Sebelum kita mengakhiri segmen kita pada malam ini, berita kita pada malam ini, saya berikan ruang kepada Kak Ayam Masuri untuk membacakan sedikit kata-kata mutiara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata mutiara untuk hari ini. Perjalanan kita ini adalah ketentuannya. Baik atau tidak, itulah perjalanannya. Sedih atau gembira, itulah kisahnya. Miskin atau kaya, itulah ujiannya. Sedikit atau banyak, itulah pemberiannya. Ingat, di mata manusia kita mungkin bukan siapa-siapa, tapi di mata kita semua sama sahaja. Sekian kata-kata mutiara untuk hari ini.